Hai semua, pernah tak rasa keliru macam mana nak jawab soalan pendidikan moral, terutamanya nak dapat markah penuh? Hari ini kita akan bongkar satu teknik yang super mudah untuk bantu anda skor tinggi dalam setiap jawapan. Jom kita mula. Pernah rasa macam ni tak? Dalam kepala kita tahu jawapannya, tapi bila nak tulis, macam mana Kita dah yakin jawab betul, sekali tengok-tengok markah tak penuh juga. Aduh, memang boleh pening kepala kan? Tapi jangan risau. Sebenarnya ada satu formula rahsia macam resipi yang sangat-sangat senang nak ikut. Dalam perkongsian kali ini, saya akan tunjukkan formula tu langkah demi langkah supaya lepas ni anda boleh jawab dengan lebih yakin dan tersusun. Okey, perkara pertama dan yang paling penting sekali, kita kena faham apa sebenarnya soalan tu nak. Kunci jawapannya tersembunyi dalam soalan tu sendiri dalam beberapa perkataan khas. Jadi, apa yang perlu kita buat? Langkah pertama, jadi detektif sekejap. Cari dua benda ni, kata tugas soalan dan jumlah markah. Dua benda ni lah clue paling besar yang akan bagi tahu kita macam mana nak bina jawapan. Okey, tengok sini. Nampak tak beza dia? Kalau soalan tu guna perkataan macam nyatakan atau senaraikan, senang je, kita bagi fakta. Tulis je poin-poin. Tapi, kalau dia guna perkataan macam jelaskan, huraikan, yang ni kita kena bagi fakta, lepas tu kena terangkan sikit. Ini penting gila untuk sesuaikan jawapan kita dengan markah yang diberi. Baik, sekarang kita dah faham kata tugas, jom kita masuk bahagian paling best, formula jawapan. Untuk soalan struktur, ada beberapa formula mudah yang anda boleh hafal. Lepas ni, guna je formula ni. Confirm senang. Jom kita bedah satu-satu. Kalau soalan tu bagi satu markah je, formula dia senang gila. Bagi satu fakta, lepas tu sebagai backup, bagi satu lagi jawapan ekstra. Kenapa? Sebab kalau jawapan pertama kita tu macam lari sikit, yang ekstra ni lah penyelamat kita. Bijak kan? Tengok contoh ni. Fakta utama kita, contohnya tidak menyebarkan rahsia sahabat. Okey, cun. Lepas tu untuk jawapan ekstra kita letak menjaga kepercayaan dalam persahabatan. Kan senang itu? Satu markah dalam tangan. Okey, level up sikit. Soalan 2 markah, tapi kata tugas dia nyatakan atau senaraikan. Formulanya, kita bagi 2 fakta. Dan macam biasa, pro tip kita, jangan lupa letak satu jawapan ekstra sebagai jaring keselamatan. Tapi, hati-hati. Kalau soalan tu pun 2 markah, tapi kata tugas dia jelaskan atau terangkan, formula dia lain sikit tau. Kali ni, kita cuma perlu bagi satu fakta je, tapi kena diikuti dengan satu huraian. Maksudnya, kita kena terangkan fakta tu. Macam mana nak buat? Tengok contoh ni. Fakta kita, tidak menyebarkan rahsia sahabat. Huraian ni pula kita terangkan, kenapa kita tak boleh sebar rahsia? Jawapannya, hal ini dapat mengekalkan kepercayaan dalam persahabatan. Nampak tak? Huraian tu macam menyokong fakta kita. Baik, sekarang soalan yang markah besar sikit, 4 markah. Jangan panik, kita cuma gandakan je formula tadi. Senang je. Kita perlukan 2 fakta dan setiap fakta tu mesti ada huraian dia sendiri. Jadi, formulanya 2 fakta tambah 2 huraian. Contohnya macam ni. Fakta 1, kita bagi huraian dia. Lepas tu, kita bagi fakta 2 dan bagi huraian untuk fakta kedua tu pula. Nampak tak? Dia macam berpasangan. Fakta 1 dengan huraian 1, fakta 2 dengan huraian 2. Inilah resepi untuk jawapan 4 markah yang padu. Alright, soalan struktur dah settle. Sekarang, jom kita naik satu level lagi. Membina esei yang padu. Jangan takut sebab logik dan cara fikir dia lebih kurang sama je macam tadi. Ni dia rahsia paling power untuk tulis huraian yang mantap. Kadang-kadang kita buntu kan nak hurai apa? Senang je. Lepas awak tulis fakta, terus tanya diri sendiri 2 soalan ni. Mengapa atau bagaimana? Jawapan kepada soalan tu, itulah huraian anda. Simple kan? Okey, untuk esai, kita ada satu formula ajaib. Hafal kod ni. PWFHHLC. Nampak macam susah, tapi percayalah, bila dah faham, setiap perenggan esei anda akan jadi lengkap dan tersusun. Jom kita pecahkan kod rahsia ni. PW tu penanda wacana, macam selain itu. F tu fakta, isi utama kita. H tu huraian, jawapan untuk soalan kenapa tadi. HL pula huraian lanjutan, kita terangkan apa kesannya. Dan last sekali, C untuk contoh. Baik, teori dah ada. Jom kita tengok macam mana nak guna formula ni dalam jawapan sebenar. Kita akan bedah satu contoh perenggan esei dan anda akan nampak macam mana setiap bahagian tu masuk cantik-cantik dalam formula PWFXLC kita.
Ini dia contohnya. Tengok tu, ayat pertama terus gabung PW dan fakta. Lepas tu ayat kedua bagi huraian. Ayat ketiga pula terangkan kesan atau huraian lanjutan. Dan untuk tutup perenggan, bagi satu contoh yang jelas. Nampak tak? Cantik, lengkap dan tersusun. Perfect. Okey, formula semua dah ada dalam tangan. Sekarang, saya nak bagi sikit lagi tips-tips pro. Ini untuk pastikan jawapan anda bukan setakat betul, tapi betul-betul cemerlang sampai dapat markah penuh. Jadi apa ciri-ciri jawapan cemerlang tu? Pertama, pastikan ada sekurang-kurangnya 2 fakta dan 2 nilai universal. Kedua, huraian mesti jelas dan mendalam. Ketiga, contoh kena relevan. Dan akhir sekali, pastikan ayat anda lengkap dan matang. Ini checklist untuk A. Dan ini tips-tips pantas untuk diingat masa peperiksaan. Nombor 1, faham soalan dulu. Nombor 2, tengok markah. 3, sentiasa bagi jawapan ekstra. Dan 4, jangan lupa guna penanda wacana untuk jadikan jawapan anda nampak lebih pro. Okey, sekarang anda dah ada semua senjata dan formula yang diperlukan. Jadi, giliran anda pula untuk cuba. Kunci untuk betul-betul mahir ialah latihan, latihan dan latihan. Jadi, ingat 3 benda ni je. Belajar teknik yang kita dah bincang, faham konsep di sebalik setiap jawapan, dan insya-Allah anda pasti akan skor markah yang mantap. Selamat maju jaya semua.